Apa? Siapa gitu kau? Ada lah. Kau nak cakap apa? Cakap je. Asal kau nak cakap? Tadi kau menjerit-jerit. Cakap lah. So kau tak boleh hutang Saya tak boleh bagi hutang. Saya jaga punya orang. Confirm? Confirm. Saya tak boleh bagi hutang. Confirm Kau jangan duduk dalam ni. Ni. Aku cakap dengan kau. Aku dah cakap. Polis belakang kaki tapak kaki aku je ni. Polis kat belakang tapak kaki. Aku bayar besok. Aku bayar hantar duit kat kau. Tak boleh. Kita tak boleh bagi hutang. Sekarang bos memang bising pasal hutang. Saya jaga punya orang. Abang pun kena faham juga. Aku nak kena faham korang semua ni. Yelah. Abang yang nak hutang kan. Bukan saya yang nak hutang orang. Saya cakap elok-elok. Abang pergi marah-marah. Tak ada guna punya. Hutang aku berapa banyak orang hutang aku diam je. Yelah, bukan saya yang hutang abang. Kau mana? Aceh? Aceh. Aku Minang. Kau tahu saudara kan? Lepas tu apa masalah dia? Minang dengan Aceh. Apa masalah Minang dengan Aceh? Tahu sudah siapa yang menang peperangan Indonesia sana? Ni aku cucu dia ni. Kau nak tahu pasal Aceh punya cerita dah tahu? Aceh punya cerita kau tahu? Kau nak aku penjara ke kau nak kalau kau? Aku pergi mana-mana pun boleh. Boleh. Kau ikut pinggir sekarang pun boleh juga. Aku ikut sekarang. Ikut aku sekarang. Buat apa nak ikut kau? Kau tembak aku Pandang muka aku